Kewajipan haji ini telah sabit dalam Al-Quran dan As-Sunnah di samping ijma' kaum muslimin. Dalam Al-Quran Allah mengatakan walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, dan menjadi kewajipan atas manusia untuk mengerjakan haji ke Baitullah, yakni ke tanah suci, buat mereka yang mampu. Surah Ali Imran ayat 97. Adapun dalam As-Sunnah, dalam hadis, maka hadis-hadis mengenainya cukup banyak. Antaranya ialah hadis dalam Bukhari dan Muslim, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, agama dibina atas 5 perkara, dan salah satunya ialah hajjul bait, mengerjakan haji, liman istata'a ilaihi sabila, buat siapa yang mampu ke sana. Dan ibadah haji ini tidak wajib kecuali sekali seumur hidup. Berdasarkan ada hadis daripada Ibnu Abbas secara marfu' dengan lafaz al-hajju marratan faman zada fahuwa tatawu'un. Haji itu sekali, yakni sekali saja. Barang siapa yang menambah, maka ia adalah sunat. Dan para ulama menjelaskan bahawa kewajipan haji ini secara sepakat adalah wajib atas setiap muslim yang baligh berkemampuan sebanyak sekali sahaja seumur hidup. Dan ini bagi lelaki dan perempuan sama sahaja bagi lelaki dan perempuan. Maka wajib atas jemaah haji untuk mereka pergi ke tanah suci dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama, hendaklah mereka elakkan niat-niat untuk mendapatkan ganjaran atau balasan di dunia. Demikian hendaklah dielakkan niat untuk nak menunjuk-nunjuk atau mendapat gelaran-gelaran tertentu dengan tujuan riya atau sum'ah.